datang bersama dengan guru besar baru untuk mendapat info serba sedikit mengenai misi dan visi beliau untuk SKBP. Jom bersama-sama wartawan kita di lapangan. Assalamualaikum semua, saya Aris Nadia, wartawan TV Asia TV SKBP. Bersama saya ialah Puan Guru Besar Sekolah Kebahasaan Berselancar. Terima kasih kerana sudi kita membuat apakah fokus utama di sekolah Kuala Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alia, kepada Iris. Okey, terima kasih Iris. Untuk fokus utama sekolah pada tahun ini, saya telah merancang berbagai program lah, utamanya berkenaan dengan kecerdasan murid dalam akademik seperti peningkatan PPD dan mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran minima, dan juga untuk memfokuskan kepada kehadiran murid supaya beratus kehadiran di SKBP Pancur ini mencapai KPI yang kita tetapkan, dan seterusnya berkenaan dengan program intervensi yang kita akan lancarkan untuk semua murid, utamanya murid sekolah lagi, dan dari segi kegiatan kurikular juga kita fokuskan supaya sekolah kita ni ada peningkatan daripada tahun lepas, utamanya dalam permainan yang kita fokuskan seperti bola baling dan lain-lain. Apakah pesanan Puan Guru Besar kepada orang murid? Pesanan saya kepada semua murid di SK Grace Pancur supaya rajin main sekolah, rajin belajar, dan kalau boleh jangan tinggalkan sekolah. Dan permintaan saya yang paling penting sekali, saya menyeru kepada semua murid SK Grace Pancur ni ramai-ramai menyerbu untuk masuk tinggal di asrama SK Grace Pancur supaya kita capai KPI JPN 85%. Okey, sama-sama.